Proton Wira 2026 kembali dengan imej yang jauh lebih moden sambil mengekalkan aura legenda yang pernah menjadikan nama Wira begitu dekat di hati rakyat Malaysia. Untuk versi 2026, Proton Wira tampil sebagai sedan kompak yang lebih kemas, lebih bergaya dan lebih sesuai dengan keperluan pemandu masa kini. Dari pandangan hadapan, model ini nampak lebih agresif dengan lampu LED yang lebih tajam, grill baharu yang lebih premium serta bumper yang direka dengan sentuhan sporty. Garisan badan di bahagian sisi juga kelihatan lebih aerodinamik dan kemas, manakala rim alloy rekaan baharu menambahkan lagi penampilan moden pada sedan ikonik ini. Masuk ke ruang dalaman Proton Wira 2026, suasana kabin terasa lebih segar dan selesa berbanding model lama. Papan pemuka direka semula dengan susun atur yang lebih moden dan mudah digunakan. Skrin infotainment bersaiz besar diletakkan di tengah bersama sokongan sambungan telefon pintar seperti Apple CarPlay dan Android Auto untuk memudahkan penggunaan navigasi, muzik serta panggilan semasa memandu. Panel meter digital pula membantu pemandu melihat maklumat perjalanan dengan lebih jelas. Tempat duduk hadapan dan belakang direka dengan sokongan yang lebih baik untuk perjalanan harian dan juga perjalanan jauh bersama keluarga. Dari segi prestasi, Proton Wira 2026 dijangka menggunakan enjin yang lebih cekap, bahan api dan pada masa sama memberikan pemanduan yang lancar serta responsif. Kuasa enjin ini sesuai untuk kegunaan dalam bandar dan juga lebuh raya dengan padanan transmisi automatik moden yang membantu pertukaran gear menjadi lebih halus. Pengendalian kereta ini juga dijangka lebih stabil dengan talaan suspensi yang lebih baik bagi memberikan keseimbangan antara keselesaan dan kawalan ketika memandu di pelbagai jenis jalan. Bagi pengguna yang mencari sedan praktikal dengan rasa pemanduan santai tetapi masih yakin, Proton Wira 2026 nampaknya cuba memenuhi keperluan itu. Dari aspek keselamatan, Proton Wira 2026 dijangka hadir dengan pakej yang lebih lengkap berbanding model klasik dahulu. Antara ciri yang berpotensi ditawarkan termasuk sistem brek anti kunci ABS, kawalan kestabilan elektronik, kawalan cengkaman bantuan mula mendaki serta beberapa beg udara untuk pemandu dan penumpang. Selain itu, model ini juga boleh hadir dengan kamera undur, sensor parkir dan ciri bantuan pemandu moden untuk menjadikan pengalaman pemanduan lebih selamat dan mudah, terutamanya ketika memandu di bandar yang sesak atau parkir di ruang sempit. Untuk kemudahan harian, Proton Wira 2026 juga dijangka menawarkan penghawa dingin automatik, port USB, ruang simpanan yang praktikal dan bak belakang yang luas untuk kegunaan keluarga atau perjalanan jarak jauh. Ini menjadikan Wira bukan sekadar sebuah model nostalgia tetapi juga sebuah sedan yang cuba menyesuaikan diri dengan gaya hidup moden pengguna hari ini. Secara keseluruhannya, Proton Wira 2026 membawa gabungan nama legenda, reka bentuk moden, kabin lebih selesa, ciri keselamatan lebih baik dan prestasi yang lebih sesuai untuk kegunaan harian. Kalau Proton benar-benar menghidupkan semula model ini dengan pakej sebegini, tidak mustahil Wira sekali lagi boleh menjadi pilihan ramai peminat sedan di Malaysia. Pada pendapat anda, adakah Proton Wira 2026 mampu mengembalikan kegemilangan nama Wira dalam pasaran otomotif tempatan? Kalau anda suka kandungan otomotif seperti ini, jangan lupa subscribe, tekan like dan kongsikan video ini untuk lebih banyak info kereta terkini selepas ini.